Dia punya design. Okey. Apa pandangan cikgu? Tak macam sanitizer lah. Bila kita spray, dia macam perfume pula. Okey. Tapi boleh lah. Dia macam selamat lah. Sebab macam bau ni. Yes. Okay, alright. So design dia? So design ni memang sangat-sangat minimalis dan senang nak masuk Bawa lah. Nak masuk bag pun senang. Betul. Dan tak rasa sanitizer lah. Sebab kita tahu lah. So kalau botol sanitizer macam mana kan. Kalau cikgu makan kari, cikgu terus sanitizer tangan, hilang confirm. Ya, hilang kan. Yes. Tapi design ni macam macam lighter kan, senang bawa orang mana kan. So kalau cikgu nak beli, boleh klik link TikTok yang saya unpin di bawah. Dan okey cikgu, ni saya bagi kat cikgu lah. Serius lah? Trial. Okay? You, Alright. See you. Okay. Okay guys, welcome back to my YouTube channel Lebah 5 Minutes Late. So hari ni aku nak pergi terjah tempat Iman Kamil. Tapi ni hasil support atau collaboration daripada projek dan juga Cikgu Luan. Cikgu Luan pernah aku jumpa. Iman Kamil first time aku jumpa sejak PKP lagi. Aku memang teringat jumpa dia. Dan projek pun sama. Alhamdulillah aku dah berjaya, insyaAllah sekejap lagi tengok apa yang kita dapat ilmu daripada 3 orang otai YouTuber ni. Dan don't forget to subscribe my channel. Kita tengok video ni sampai habis. Let's go. So aku pun nak bawa air untuk diorang, tapi ni tunggulah aku review. Aku nak review ni seorang ni sebenarnya. Tunggu next. Jom kita naik rumah Iman Kamil dulu. Rumah, studio. So aku sekarang ni rakam vlog pakai 0.5. Basically aku tak buat apa-apa pun untuk diorang. Aku tak buat alasan kan, tapi itulah macam kata Iman Kamil. Itulah aku first time datang dia kat area tu, dekat area mana ni rahsia. Iman Kamil tak boleh lagi nak sebarkan. Ni saya kata dia kot macam buruk kan. Bukan kot kata Iman Kamil, bukan. So ni lah kawasan dia. Kita tengok dulu apa yang tak izin Iman Kamil boleh rakam ke tak. Dan kalau tak boleh, kita layan je lah. Bye. Kita tengok apa yang ada kat atas. Let's go. So kita nak terjah Iman Kamil. Kita tengok apa reaksi dia dan apa yang boleh aku buat dan apa yang tengoklah. Tengok apa reaksi Iman Kamil. Let's go. So sekarang ni kita nak tunggu Iman Kamil. Kita nak tunggu Iman Kamil. Sorry. Cut. So sekarang ni kita tengah tunggu Bro Jeb dan Cikgu Luan supaya kita boleh pergi bersama-sama ke rumah Iman Kamil. Let's go. Cikgu Luan dah sampai. Dia tanya dia, boleh parking tak kat kita dekat sini? Tidak, nanti kena saman. Cikgu, rasa boleh buat vlog tak? InsyaAllah boleh. Iman Kamil, insyaAllah. Kau pun pernah buat video dengan dia kan dulu kan? Buat video dah kita nak jumpa lah. Ni Jeb tu. Dua vlog. Lebah First time jumpa. Yes. Assalamualaikum, apa khabar? Otai. Sejak zaman BKP kita jumpa. Kita nak berguru. Kita try buat vlog sikit lah. Mana sini blok, sana blok. Okey. Sini Okay. vlog, Sini pun vlog. okey. Kita buat dua vlog. Aku ambil barang sekejap. Dan naik. Alright. Ada minyak kita dah. Itu ada. Gila lama tu. Jangan cikgu, bila nak masuk full marathon? Boleh? Sejarah aku last time aku 10 kilo je. Aku 10 kilo tu. Atas ni. Ya, kita baby step lah. Mula-mula 10 baru half dulu kan. Tapi aku nak racun kau nanti. Boleh tak? Apa? Marathon? Boleh lah. Roger. Aku rasa dah okey lah. Dah boleh lah marathon ni. Tapi yelah, malas nak masuk kan. Kalau member tak paksa masuk, kita tak masuk dah lah. Mana cuba bagi tahu aku nak masuk kat mana. Boleh eh? Alright. Ready man. Masuk. Kau rasa? Pakai. Pakai Hai. Ui. Kita dah sampai podcast. Apa ni studio Iman Kamil Man, ingat tak Man? Ingat. First time rasa teruja lah. Dia selalu tengok kat TV je. Dia dah siap semua kan. Tengah ada buat lagi ke renovation. Setakat ni je lah. Ni je Setakat ni je. Man, teruja Man. Dia je. Alright. First time jumpa. First time jumpa. Kau pakai kasut kan? Pakai kasut. Alright. Geng-geng kaki konten
Lagi konten tengah buat, tengah set up. Dia tengah set up. Lagi kita tengok apa hasil dia. Yes. Iman Kamil. Kita guna ni lah. Kami kena kat sini sebab kalau kau nak zoom kan. Kita kat sini. Okay, so kita baru sampai di studio Iman Kamil dan sekarang ni Cikgu Ruan dengan Roger tengah set up lah untuk kita punya rakaman podcast bersama dengan Iman Kamil. Right? So kita set up. Syahril apa? Budak Perlis tu. Syahril tu yang tu Dah lama kan? lama tu. Orang lama lah. Lepas Tu. Ni macam pakai apa lagi tu? Boleh je nak ni. Sebab nak dapat Saya dah ikut lah. Dah set 30. So bila kau set 30 dia kau. So diorang tengah masih testing lagi. Tengok kaki konten. Lebih kurang sama. kalau tak pun Tok Man, lag Iman. Aku set sini dulu. Okay, sebelum korang sama tengok video ni, untuk mengatakan korang, video ni tiada ditaja oleh siapa-siapa. Aku buat sendiri, hasil tangan aku sendiri. Jom kita sambung tengok video. So diorang tengah record. Tak boleh nak bising. influencer ni boleh jadi semua. So sekarang ni maybe aku ni influencer lah. okay, so Iman lebih prefer influencer. Influencer sekarang influencer. Dan influencer yang boleh Sebab aku minat buat video, aku suka tengok muka aku dalam video. Tu je. So aku buat vlog, lepas tu nak sembuhkan. Boleh dapat shot pertama kali. yang paling tinggi 20 juta 2-3 juta yang paling tinggi. Okay, secara ringkas. Untuk 1 juta view di just a brand kan. Maksudnya dia punya audience tak sama. Bayangkan kau buat video short, walaupun dapat juta-juta view, once kau upload video panjang tak laku. Ya, walaupun kita dah letak video panjang kan. Tapi kan memang kan lain. Traffic lain. Okey. Mana nasihat yang paling orang kata apa boleh dapat ROI yang cepat lah, antara buat long video ataupun short video terus? Kalau nak IG ke TikTok ni lama mana. So maybe aku akan pindah streaming ke, tak tahu. Why not? Dan ada ni minta pendapat kau, adakah itu memang mindset yang bagus sebenarnya? Main ke point kau tu. Tak ada. So aku ada pernah dengar kau sharing masa dalam podcast. Dia ada sikit macam mana pengalaman kerja dengan dia punya top. Pengalaman kerja dengan YouTuber. Jadi kan aku minat untuk aku nak kamera, aku nak video. Tu aku betul nak. Banyak-banyak barang apa yang paling mahal kau dapat? Barang paling mahal Dan kau dapat sendiri lah, tak perlu pulangkan. Okay, kita dah settle dengan geng-geng kaki konten. Let's go. So Iman Kamil ada sebelah aku guys. Ingat dia masuk sekali podcast. Tak lah, nanti lah. Okay. Okay cikgu. Cikgu Ruan. So first time nonton Iman Kamil lah. Nanti kita nak interview dia sikit lah. Apa? Cakap Sepatah dua kata. dengan apa ni? Penonton kaki podcast. Sepatah dua kata. Okay, jangan lupa follow kaki konten. Tengok aku percaya kaki konten boleh grow lagi and akan ada ramai lagi cakap apa, audience yang lagi power yang akan dijemput. And aku pun dah follow kaki konten sebelum daripada dia buat ni lagi. Kantor itu kan nama. So stay tune je lah. Alright. Okay. Man, promote channel aku kat Man. Ha? Promote channel aku kat. Kau apa? Madu Lebah 5 minutes late. Lebah 5 minutes late. Promote sikit. Oh ni apa? Vlog ke? Vlog lah. So jangan lupa
follow Lebah 5 minute late. Dia daripada dulu lagi buat. Siap bagi aku popcorn lagi. Aku tengah balik. Dengan Shah Alam lagi. Lama tak tu first rasa popcorn dia. Lepas tu tak rasa lah. Kan? So rasa macam Steve buat lagi ke? Steve buat lagi? Steve buat lagi. Ada bawa popcorn tu tapi tak ada stok. Itulah, tapi dah tahu ni nanti boleh WhatsApp lah. Alright. Beres. Jeb, at least dia ada office kat Starbucks. Boleh tak? Boleh. Boleh kan? Itu yang aku nak propose kat kau. Bukanlah setiap kali kita shoot Okay, kita dah settle dengan Bro Jeb. Okay Bro Jeb, Okay, Alhamdulillah. settle Jangan lupa subscribe. Bukan nama bro. apa? Nama beli. Kita tengah santai-santai lepak. Cikgu pun ada ni Bawang merah dulu. Dunkin Donut. Kau tak ada bayar. Kurang bayar. Sebab orang pakai phone lah. Kurang bayar. Orang beli. Tengok secret door kan? So, Oh sini tadi aku suruh nak lihat budak ni. Yes. oh sana bukan Aman, sana bukan Aman? Sana tu? Oh, Sampai sana tu. So yang ni free lah. baru. Free. Ini kawasan luar. Kawasan luar Iman Kamil. Okay cikgu kawasan ni cikgu. Baik. Baik Dia boleh main padam bola you know. Aku punya gym tu sana. Oh, gym sana tu. Last promote. Sewa. Nak datang nak sewa podcast pula, nak sewa rooftop ke boleh. Okey, Iman. Tapi petang lah, tengah hari panas. So ni kawasan view dia. Lepas ni kalau kita buat episod 2 kita shoot kat luar tu. Iman. Petang-petang. Okey cikgu. Apa ni? Dah shop. Nak cakap apa? Cakap support kaki konten. Okay, salam. So jangan lupa support Kaki Konten dan juga channel Lebah 5 minutes late. Tak best lah nama tu. Tukar nama bro. Tukar nama Alright. Okay, jumpa lagi geng. Okay, thank you. Cikgu, last. Last shop. Di luar dicari. Letrik tu. Apa sorry? Last shop. Last shop kau support kaki konten. Oh, support ke konten Faisal 5 minit lebah, popcorn, perfume, kowe apa lagi? Ya, itu je lah. Ke konten, thank you. Pasang kowe. Dah pasang dah. Dah pasang Tak boleh beli. Tak boleh ke boleh beli? Kat rumah studio kan ada kowe. Aku seorang tengah ni manjak. So kita dah tamat. Let's go. Okay Man, jumpa lagi Man. Thank you. Okay. Alright. Tak ada tinggal lah. Cikgu tinggal. Cikgu nak merasmikan toilet. Cikgu rasmi toilet dah. Jangan lupa subscribe toilet. Alright, thank you Man. Alright. See you again. Datang lepak. InsyaAllah. Okay, Iman, kami jumpa lagi. Okay. 75 Man. Are closing. Okay, kita dah tamat. Sekian vlog bersama Terjah. Simpan 2 bulan kepala otak dia. Oh, dia tahu lah. Edit malam ni. Sorry. Okay Oh, Cikgu Luan dah cakap tu first time tu cikgu tu. Dia cikgu. Rotan, saya rotan. Aku tak sebutan. Okay Rojab, thank you Rojab. Okay, jumpa lagi. See you again. Lepak lah. Kita kau kat mana? Ujung. Kita aku dulu. Jom. So dia Cikgu Luan lepak di Suan Alza. Cikgu, thank you belanja. So Cikgu Luan bawa kita pergi beli pisang goreng. Akan ni jual pisang goreng dekat betul-betul depan Pasar Kajang. Okey kak, terima kasih. Thank you Cikgu Luan. Beri aku peluang jumpa Iman Kamil guys. Cikgu. Okey, dia punya Grab bayar dalam RM10.30. Oh lama. QR ke debit? QR. Tengok siap tunjuk tempat pisang goreng sedap tu. Macam pelancong lah Yes. Grab driver extra service. Okey cikgu, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Again nak keluar kau dia kita now. Okey, alright. Boleh depan tak boleh. Okey. Thank you cikgu Terima tinggal Alright. Assalamualaikum. Okay guys, kita buat penutup. Itu saja vlog aku Terjah
Iman Kamil dan bersama geng-geng konten Cikgu Luan dan Bro Jeb Syekh. Itu saja. See you next video. Assalamualaikum. Don't forget subscribe channel. Bye bye.